Hujan tadi petang sebab kita rehearsal pun hujan. Tadi pun kita sound check pun hujan. Saya sebenarnya, terus terang saya tak pasti sebenarnya awak nak datang ni. Tapi saya terharu awak semua datang kan. Cuba beri tepukan kepada semua yang datang hari ni. Untuk AADK, untuk penggerai, untuk karyawan tu semua. Yang paling penting kita cubalah. Okay, saya pun tak tahu macam mana nak mulakan sebab setahun lalu saya nyanyi di bawah situ. Itu kali ketiga hari jadi saya. Kali ni saya cubalah Dah setahun saya nak nyanyi ni. Dah setahun dah. Tapi kita cubakan lagu ni sebab kita pun rehearsal sekali kan. Kita cuma rehearsal sekali je dan soundcheck sekali. So sebuah lagu yang anda kenal dan setiap lagu saya yang saya akan perform mungkin anda boleh apa sih jauh-jauh sangat ni. Dekat sikit tak? Cuma dekat sikit dekat. Kan. Mari dekat-dekat lagi. Dekat. Boleh duduk tu. Mari boleh, depan lagi betul. boleh dik, boleh. Abang-abang ni kalau nak perform pun tengok orang dekat-dekat ni kan. Mana ada konsert jauh-jauh. Kita masuk tak ada abang tak nyanyi, abang balik. Dekat lagi. Lagi, boleh. Silakan. Tak, kita nak ramai sebab ada dua lori daripada Singapura datang. Silalah. Sila. Macam ni kan sejak. Come closer. Baru saya nampak semua muka-muka ni. Inilah muka-muka yang menolong di BKL dengan program yang kita buat ni. Dengan program kalau anda lihat ada program-program kat sini AADK supaya anak-anak anda tak terliur, tak terkeluar ring sebab apa yang berlaku dalam Malaysia ni kan. Sebab dekat come on. Don't worry. Ya. Okey. Alhamdulillah. Lagi sikit sebab ada dua lori yang datang. Dan takut dua lori ni tak ambil you balik. Okey, sebuah lagu daripada satu legend dia yang diberi nama M. Nasir. Saya nyanyikan lagu ni dulu.
saya dah setahun tak nyanyi, sorry lah. Saya tak tahu, saya tak ada nafas je nak nyanyi.